Ini kisahku. Musim Takoma kembali lagi setiap 1 tahun sekali. Begitu juga denganku. Setiap 1 tahun sekali, aku akan pulang ke kampung. Waalaikumsalam. Apa? Baik. Lama tak jumpa. Ya. Cuti lama mana ni? Ada soalan cikgu. Balik tengok rumah lama tak tengok. Elok. Baik, jumpa lagi. Okey, jumpa lagi. Ke Wassalam. Musim Takoma ini mengingatkan aku kepada kisah dan cerita nostalgia. Bagiku, kisah kenangan nostalgia yang paling best semestinya zaman kanak-kanak di bangku sekolah. Zaman sekolah mengingatkanku pada guru-guru yang mengajarku. Aku ini kategori murid yang nakal juga. Asalkan sahaja jejak kaki ke sekolah, mesti akan mencari masalah. Biasalah zaman tu. Angah mana Angah? Angah mana Angah? Angah! Jang mana Jang? Okey. Acik mana Acik? Acik mana Acik? Inilah. Okey. Acu, mana Acu? Alang, mana Alang? Mana seorang lagi ni? Angah! Angah! Halo. Tadi kan Angah kena marah dengan Cikgu Rosma sebab dia main dalam kelas. Jaga dia. Angah, cepatlah. Sekarang, atas didikan guru-guru, aku dah berjaya menjadi seorang juruterbang. Walaupun bawa kereta Viva je. Biar humble. Aku ada 6 beradik. Alung, seorang yang tegas. Mungkin anak sulung. Ya Rabbi, apa yang hirap sangat ni? Adik-adik yang lain semua ikut perangai mak. Mak seorang yang sopan santun. Lainlah Abah. Abah seorang yang garang juga, tapi tegas. Nostalgia raya paling best. Ramai sanak saudara datang membantu untuk persiapan hari raya. Ada maklum ibarat mak yang kedua bagiku, yang selalu membantu memasak dan mengemas rumah. Ringan sikit beban mak tu. Pakai ada belakang dah noh. Ni 40 kilo ni cukup dah ni. Jangan, sekali lagi tak cukup, kita tak boleh nak tambah dah. Kalau tambah lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramadan mulia berlalu, raya menjelang tiba. Sebulan berhari raya buat semua umat manusia. Tawa yang gembira sebulan. Sampai dah, anak-anak kita sampai dah. Mai. Raya, 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 raya. Selamat hari raya.
Waalaikumsalam. Inilah adik-beradikku. Yang jauh dah balik pulang, yang dekat sorak gembira. Everybody nak selfie, semua busy raya. OOTD. Salam Aidilfitri, saudara dan saudari, meraihkan Syawal indah ini. Raya, 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 raya. Selamat Hari Raya. Kami ucapkan kepada satu dunia. Raya, 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 raya. Selamat Hari Raya. Bersalam-salaman, bermaaf-maafan sesama insan. Raya, raya, raya. Selamat Hari Raya, Hari Raya. Kami ucapkan kepada satu dunia. Raya, 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 raya. Selamat Hari Raya, Hari Raya. Bersalam-salaman, bermaaf-maafan sesama insan. Mak betul mak, cek betul-betul mak. Baju raya, tudung raya, kasut raya, seruput raya, semua mama udah bubur dalam beg kan mak. Kita dah sampai Pendang ni mak. Jangan kata nak patah balik, jam mama oi patah pinggang. Okey, sat tengok. Ada tak, Mak? Okey, yang lain semua ada. Allah, Kenapa, ubat Mak? dah pula. Tak bawa balik. Mak, mana boleh tinggal mak. Mama penyakit sakit kronik kena makan ubat selalu. Allah Akbar, tak apa macam ni. Lepas raya esok kita terus balik KL. Okey mama? Ya, okey, Aduh, okey, macam ni okey. lah kagam bawa orang tu. Sampai dah mak. Ibadah, kini Syawal yang kita. Wan, lama dah kan sampai. Kenangan itu tidak dapat kembali. Tetapi kenangan itu membuatkan kita tersenyum seorang diri. Kenangan jangan dibuang. Yang pahit jadikan pengajaran. Yang manis jadikan ingatan. Sejauh manapun kita pergi, sepantas manapun kita berlari, kenangan tetap mengekori kita, meskipun pahit atau manis menghiasi.